Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salli ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. Sahabat yang dikasihi Allah. Hari ini saya nak ceritakan tentang sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala berkenaan dakwah dan tugas seorang dai, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak berdakwah satu-satu tempat tu ya, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hendaklah berjumpa ketua kampung. Kalau di kampung Melayu dan di luar kita dipanggil Tok Empat ataupun penghulu penghulu kampung. Kalau di kampung orang asli ni dipanggil Tok Batin, sahabat-sahabatnya dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak bolehlah direct ke surau atau masjid dan dewan ya. Maknanya kita kena berjumpa Tok Batin terlebih dahulu, minta izin kan, sebab kita berdakwah kan, dakwah dan ziarah ke rumah kepada kampung orang asli. Jadi itulah cara berdakwah kami ya, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa sahabat, setelah minta izin pada Tok Batin ketua kampung kan, kita bolehlah ziarah ke rumah. Jadi sebagai seorang pendakwah ni sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, muka kena sentiasa senyum ya, senyum manis. Itulah gitu lah. Ya, sahabat dikasihi Allah. Yang kedua adalah bertutur percakapan kan. Yang ketiga, tunjukkan akhlak yang baiklah sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada segi penyampaian yang betul lah sahabat ya, dan gunakan bahasa yang lembut, mudah dipahami dan mudah disenangi daripada masyarakat lah sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jika non muslim kita berjumpa, masa tu kita kena salam lah, salam sejahtera. Kalau Islam ni kita biasa lah kan, Islam ni panggil salam ni lah, Assalamualaikum ya, sahabat yang dikasihi Allah. Itulah dakwah berkesan ya, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bila berhadapan dengan orang ni, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh terus bercakap tentang agama, sahabat dikasihi Allah. Sebab apa sahabat? Ada setengah orang dia tak suka dengan agama, pasal agama kan. Baik kita cerita seperti biasa je, tanya khabar, mana sihat ke, itu hal kurang sahabat dikasihi Allah. Kita tak boleh cara draw kan, maknanya kita tak boleh gelojok. Sebab dakwah ni memakan masa yang lama, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tawakal kan atas Allah Subhanahu wa taala yang padukan kita suci Al-Quran. Itulah seperti mana Nabi dakwah. Itulah kita kena ikutlah sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat ya, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga like, share, follow ya, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sebarang komen, pertanyaan, bolehlah komen di channel saya ni ya, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ramai di luar sana ingin tahu kan macam mana dakwah berkesan, macam mana nak sebar dakwah di pada perkampungan orang asli kan. Sebab itulah hari ini saya perjelaskan saya sebenarnya ya, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jangan malu kan, jangan ragu lah. Ditanya je soalan macam mana, insya-Allah saya boleh membalasnya, insya-Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.